ria di luar dan menceritakan ada yang kes-kes yang dahsyat lah. Dalam rumah, dalam storeroom storeroom tu sentiasa kosong dan malah storeroom tersebut tidak diisi dengan barang-barang lah untuk disimpan sebab tidak dibenarkan. Jadi storeroom tu adalah untuk bilik kecemasan kalau berlakunya mungkin peperangan dan sebagainya. Jadi cuma ada frame gambar, ada meja kecil yang diletakkan dalam store tersebut. Ada seorang pendengar, saya lupa siapa namanya. Tak maaf lah kalau saya lupa nama anda. Tapi cerita dari beliau ni, pernah satu malam tu, sebenarnya gangguan ni dah berlaku agak lama. Apa yang saya ingat lah dia ceritakan pada saya. Jadi katanya, Kisi, kakak ni setiap malam mesti dengar sesuatu dalam store. Jadi seringkali beritahu suami kata tak ada apa-apa pun, saya tengok dalam store. Jadi suami kata tak ada apa-apa, kakak pun tak rasa tidak begitu takut lah. Sampai kan satu malam kakak nak keluar dari bilik ni, sebenarnya nak ke dapur, nak pergi nak minum air waktu malam. Jadi kata akak tu bila dia ke dapur nak minum air ni, tiba-tiba dia jalan keluar, terdengar storeroom tu bunyi sesuatu lah, macam ada benda jatuh ke something like that lah, saya ingat-ingat lupa. Bila dia buka pintu storeroom tersebut, terperanjat nampak ada seorang wanita dalam keadaan tergantung dalam bilik store yang gelap gelita. Belum buka lampu lagi Jadi terperanjat dan saya tak tahu, saya tak pasti apa yang berlaku lepas tu. Mungkin kakak terpekik ke apa ke. Tapi itulah hakikatnya. Siapa di antara anda dalam rumah ada store? Tapi kalau store penuh tak apalah, syukurlah. Kalau store kosong tu jangan lupa isi.